Pengukuhan. Soalan nombor 11. Raja di sebelah menunjukkan keratan rentas sebuah longkang yang mengelilingi sebuah rumah. Jika bentuk longkang itu diwakili oleh persamaan Y sama dengan 1/5 X kuasa 2 tolak 24X tambah 700, cari A, lebar bukaan longkang itu, B, kedalaman minimum longkang itu. So ini kita punya longkang. Untuk cari lebar okay, lebar. So sini nak cari lebar dia ni. Ni lebar dia. Alright. Okay. So curve ni, dia punya curve ni, bentuk longkang yang curve ni, lengkung ni, persamaan dia Y sama dengan 1/5 X kuasa 2 tolak 24X tambah 700. So untuk kita tahu kelebaran ni, kita boleh assume di sini adalah paksi Y sama dengan kosong. Alright. So paksi kita anggap macam tu. So kita anggap Y tu kosong. Jadilah 1/5 X kuasa 2 tolak 24X tambah 700. So inilah jadi persamaan kuadratik. Jadi awak boleh guna kalkulator. Kalau tak nak guna kalkulator pun, cara dia, kita matikan 5 ni, maknanya darab dengan 5. Okay. 1/5 darab 5 mati, tinggal X kuasa 2. 24 darab 5 akan dapat 120 X. 700 darab 5 3,500. 3,500. Okay. Then bolehlah nak buat guna kalkulator, selesaikan pun boleh, tak ada masalah. Okay. Guna kalkulator. A1 negatif 120 untuk B, 3,500 untuk C. Awak akan dapat X pertama adalah 70, X kedua adalah 50. Okay. So pada kedudukan Y kosong ni, X yang pertama, okay, kalau ikut kedudukan, maknanya depan ni lah 50, sini adalah 70. Jadi untuk kira lebar dia, lebar longkang adalah 70 tolak 50. So awak akan dapat lebar dia adalah 20 unit. Okay. Kemudian untuk B, kedalaman longkang itu untuk B, saya buat kat sini so orang boleh nampak ni, supaya senang nampak. Kedalaman longkang itu sinilah, kedalaman paling maksimum kedalaman dia lah. Okay. Kedalaman minimum, okay, minimum sebab dia curve. So curve bawah ni minimum point sebenarnya. Jadi kita kena cari tengah-tengah di antara 50 dan 70. So kita tahu jarak dia, lebar dia 20, bahagi 2, akan dapat 10. Maknanya sini ke sini tambah 10, 70 ke belakang tolak 10. Jadi kita dapat tengah-tengah ni 60. So X adalah 60. Kedalaman dia menggunakan formula Y sama dengan 1/5 X kuasa 2 tolak 24X tambah 700. Jadi kita dah tahu tengah-tengah ni X dia adalah 60. Masukkan sahaja 60. Jadi kita dapat Y 1/5 60 kuasa 2 tolak 24 60 tambah 700. So akan dapat 60 kuasa 2 bagi 5 tolak 24 60 tambah 700. So akan dapat kedalaman dia negatif 20. Okay. So maknanya sini koordinat dia Y ialah negatif 20, tapi jarak daripada atas ni ke bawah 20 unit. Jadi okay, tulis kat situ kedalaman minimum sama dengan 20 unit. Okay. Itu saja, sangat mudah. So harap faham dan bermanfaat.